Okey, mula-mula sekali soalan trigo awak kena tahu formula SOH, CHA, TOA. SOH tu untuk sin. Sin opposite over hypotenuse. Cos pula adjacent over hypotenuse. Tangent pula opposite over adjacent. Okey. Contohnya awak ada segitiga deh. Contohlah. Okey, kita guna contoh dia bagi. Dia kata tangent X sama dengan 3/4. So, X kita carilah ni. Tu sudut dia. So, kalau tak nampak, keluarkan segitiga tu. Ukir balik segi sudut 90 darjah. KLM. Sini 18 cm. Sini X. Okey, awak tengok. Macam mana nak tentukan X? X adalah sebelah X adalah adjacent. Adjacent is A. Okey. Depan X adalah opposite. Opposite berlawanan. Depan sudut 90 darjah. Ni 90 darjah ke? Depan sudut 90 darjah adalah hypotenuse. Okey, bila soalan bagi gini, tangent X sama dengan 3/4. Tangent kita tahu opposite over adjacent. So, opposite over adjacent. Tapi bila tengok dekat soalan, opposite dia adalah 18 cm. Betul tak? Tak apa, jangan takut. So, kita tulislah 18 cm. So, adjacent berapa? Adjacent tidak tahu. Tapi kita boleh tengok dari clue. Okey. Kalau tangent X sama dengan 3/4, awak kena fikirlah 3 ni nak jadi 18 berapa? Kena darab berapa? So, 3 darab dengan ni dapat 18. Bila atas darab ni, bawah pun kena darab ni juga. So, berapa 4 kali ni dapat 24. So, kita tahulah adjacent dia tu 24. So, atas ni nilai dia 24 cm. Gitu. Tapi dia suruh cari nilai cos Y. Cos Y Y duduk sini. Ni Y ni, nampak Y ni. Sebelah Y adalah adjacent. Depan Y adalah opposite. Depan sudut 90 darjah adalah hypotenuse. Ingat gitu. Jadi, gana nak buat? Cos adalah CHA.